Dalam dunia moden hari ini, manusia semakin sibuk mengejar masa dan pekerjaan. Tanpa sedar, kesihatan sering menjadi perkara terakhir yang diberi perhatian. Kurang tidur, pemakanan tidak seimbang dan tekanan hidup kini menjadi sebahagian daripada rutin harian masyarakat. Saya cuba untuk luangkan masa bersenam supaya saya mempunyai lebih banyak tenaga untuk melakukan kerja harian. Gaya hidup sihat boleh bermula dengan langkah yang mudah seperti menjaga pemakanan harian, mengurangkan makanan segera dan memilih makanan yang seimbang dapat membantu badan menjadi lebih sihat dan bertenaga. Dalam mengejar kejayaan, mereka sanggup mengorbankan kesihatan dan rehat mereka. Mereka percaya bahawa semakin lama mereka belajar, semakin baik hasilnya. Namun, tanpa keseimbangan, tubuh dan minda mereka akan menjadi semakin penat. Dulu saya fikir kalau saya rehat, saya akan ketinggalan. Jadi saya selalu belajar sampai lewat malam dan jarang untuk tidur. Lama-kelamaan, saya susah untuk fokus dalam kelas dan cepat penat. Sekarang, saya dah cuba bahagikan masa saya dengan lebih baik. Saya masih belajar bersungguh-sungguh, tetapi saya dah ada masa untuk tidur dengan cukup dan rehat yang cukup. Gaya hidup sihat bukan hanya tentang menjaga kesihatan tubuh badan, tetapi juga menjaga kesihatan emosi dan mental. Dalam kehidupan yang sibuk, ramai yang terlalu penat sehingga lupa memberi ruang kepada diri sendiri untuk berehat. Kadang-kadang, saya terlalu fikir banyak sangat benda sampai susah nak tenang. Bila kita penat sangat, benda kecil pun boleh jadi stres. Dalam kehidupan yang sibuk, ramai terlalu fokus terhadap pekerjaan sehingga lupa untuk menjaga diri sendiri. Walaupun banyak kerja, saya masih perlukan masa untuk bersendiri.